Pernah tak anda menginap di sebuah hotel dan rasa macam, wow, ini betul-betul luar biasa? Apa sebenarnya yang buat satu pengalaman tu jadi tak boleh dilupakan? Hari ini kita akan bongkar rahsia di sebaliknya. Adakah sebab katil yang empuk semata-mata atau pemandangan dari tingkap bilik? Sebenarnya, ia lebih mendalam daripada tu. Ada satu blueprint yang diguna pakai oleh hotel-hotel terbaik di dunia untuk cipta pengalaman yang sempurna setiap masa. Rupa-rupanya kepuasan tetamu ni bukanlah satu kebetulan. Ia sebenarnya boleh direka tau. Semuanya menggunakan satu model kualiti perkhidmatan yang dah terbukti berkesan. Okey, untuk beberapa minit akan datang, kita akan fokus pada 3 benda. Pertama, kita dedahkan rahsia di sebalik servis yang hebat. Kedua, kita pecahkan kepada 5 tunjang utama. Dan akhir sekali, kita tengok macam mana semua ni bergabung menjadi satu resepi untuk pengalaman yang sempurna. Jadi, apa sebenarnya rahsia di sebalik perkhidmatan yang hebat ni? Jom kita bedah siasat kerangka yang menjadi tulang belakang kepada semua ni. Kerangka ini dikenali sebagai model SurfQual. Namanya mungkin dengan macam teknikal sikit, tapi konsep dia senang je. Ia ibarat peta jalan yang hotel guna untuk pastikan anda puas hati setiap kali. Okey, jom kita deep dive sikit. Model SurfQual ni berdiri atas 5 tiang utama. Mari kita kupas satu-satu. 5 tunjang ni ialah bukti fizikal, kebolehpercayaan, responsif, jaminan dan empati. Jom kita mulakan dengan yang pertama sekali. Tunjang pertama ialah tangibles atau bukti fizikal. Senang cerita, ini semua benda yang kita boleh nampak dan sentuh dekat hotel tu. Semua benda yang bagi kita first impression. Cuba bayangkan lobi yang bersih dan cantik, perabot bilik yang berkualiti, kemudahan macam kolam renang yang terjaga dan semestinya staf yang berpakaian kemas dan nampak profesional. Semua ni adalah sebahagian daripada bukti fizikal. Jadi, kenapa benda ni penting sangat? Sebab tunjang inilah yang membentuk persepsi awal kita. Kan, sebelum kita cakap dengan sesiapa pun, keadaan sekeliling dah mula bagi tahu kita tahap kualiti hotel tu. Seterusnya, kita ada kebolehpercayaan. Yang ni, pasal hotel tu tepati janji ke tak? Adakah diorang buat apa yang diorang cakap diorang akan buat setiap masa? Fikirkan pasal proses check-in yang lancar, bilik yang bersih setiap hari, atau kalau kita ada permintaan khas, diorang penuhi dengan tepat. Inilah maksud kebolehpercayaan. Poin penting kat sini, benda ni pasal membina trust atau kepercayaan. Bila sesebuah hotel tu boleh diharap, kita sebagai tetamu pun rasa lebih yakin dan tenang sepanjang penginapan. Tunjang ketiga, responsif. Yang ni pula pasal kelajuan dan kesediaan. Seberapa cepat dan cekap staf hotel bertindak balas bila kita perlukan sesuatu. Ini boleh jadi khidmat pelanggan yang ada 24 jam, tindakan segera bila aircon bilik rosak atau bantuan pantas untuk tempah teksi. Kepantasan tu yang buat kita rasa dihargai. Jadi, apa kesannya? Bila keperluan kita dilayan dengan cepat, kita rasa macam kita ni VIP. Kita jadi keutamaan dorang. Inilah kuasa responsiveness. Ia terus menaikkan kualiti pengalaman kita. Tunjang keempat, jaminan atau assurance. Ini berkaitan dengan pengetahuan staf dan keupayaan dorang untuk buat kita rasa selamat dan yakin dengan servis dorang. Ini termasuklah staf yang berpengetahuan, ciri-ciri keselamatan macam CCTV dan kad akses bilik, serta polisi yang jelas. Semua ini bergabung untuk bagi kita rasa tenang. Pendek kata, jaminan ni adalah pasal buat tetamu rasa selamat dan yakin dengan kecekapan hotel tu. Ia adalah asas untuk satu pengalaman yang bebas dari kerisauan. Dan akhir sekali, tunjang kelima dan mungkin yang paling menyentuh hati, empati. Ini adalah tentang personal touch, keupayaan hotel untuk tunjukkan yang dorang betul-betul ambil berat pasal anda sebagai seorang individu. Contohnya macam ada ucapan khas untuk hari jadi, penyediaan menu khas untuk olahan makanan, ataupun sekadar interaksi yang mesra dan prihatin daripada staf. Inilah yang tukarkan servis yang baik kepada servis yang luar biasa. Dan inilah sebabnya ia sangat penting. Empati ni membina satu ikatan emosi. Ikatan inilah yang akan mewujudkan kesetiaan dan buat kita rasa nak kembali ke hotel yang sama berulang kali. Okey, kita dah ada kelima-lima bahan. Sekarang, jom kita tengok macam mana semua ni digabungkan untuk mencipta satu resepi pengalaman yang sempurna. Perkara paling penting untuk kita faham, ini bukan sekadar satu senarai semak. Magic dia jadi bila semua elemen ni, dari lobi yang bersih sampailah ke senyuman yang ikhlas, berfungsi serentak secara harmoni. Dan jadual ni merumuskan semuanya dengan sangat jelas.
Dari persekitaran fizikal sampailah ke sentuhan pribadi, setiap dimensi memainkan peranan yang kritikal. Inilah dia, pelan tindakan untuk perkhidmatan yang cemerlang. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Lain kali, bila anda check-in hotel, cuba perhatikan kelima-lima dimensi ni. Agak-agak, yang mana satu yang akan paling menonjol dan betul-betul ubah pengalaman anda. Fikir-fikirkanlah.